Hai YouTube dan viewers, selamat datang semula ke channel Doni Josnawi. Okay, saya mengalami masalah bateri saya digunakan tersekat-sekat. Bateri drill saya tersekat-sekat. Dia punya negatif tidak dapat terus. Okay, bagaimana saya cek mengetahui masalah negatif dia? Kita akan tengok next video ni. Tapi dan saya akan tunjukkan cara jumper menggunakan wire ni. Dia jumper daripada panel negatif ke B negatif. Untuk dia punya negatif output dia lebih besar lagi dan dia tak tersekat sekali lagi dan boleh digunakan seperti sedia kala, berfungsi dengan baik. Jom kita ke video pembuatan dan pemeriksaan. Jom. Okay guys, ini adalah bateri dia. Okay, kalau kita test yang ini bagus dan yang ini dia macam tersekat-sekat. Okay, kalau kita cek dia punya power, okay, guna multimeter, pergi set kepada 200. Okay, power dia cukup. Okay, untuk jenis ni dai, bentuk bateri dai, positif di sebelah kanan dan negatif sebelah kiri. Jadi kita cucuk, kita test. Okay, 20 volt. Cukup untuk menggerakkan motor drill saya ni. Tengok yang bagus ni. Kita cek yang bagus. 19 volt dia dapat gerak. Sedangkan yang bateri satu tu tidak dapat gerakkan yang drill ni. Mana ada power bateri ni cukup bagus. Jadi kita siasat lagi bahagian dalam dia. Kita buka. Okey. Kita dah keluarkan. Okey, bateri ni cukup bagus. 1500 mAh, jenama INR 18650P. Kita cek voltage dekat sini. Okey, ini B negatif. Okey, B negatif, negatif. Okey, 4.1. Okey. Supaya tak ada kena lindung. Okey, 4.1. Cukup. Baik. 4.1. 8.2. Okey. Dua bateri ni, sel 1, sel 2, sel 1 dan sel 2. Okey, dua sel, 4 volt, 8 volt. Yang ni B3, 3 sel, 12 volt. Dan bateri ke 4, 16 volt, betul. 20 volt. Yang herannya, kenapa dia tak cukup, sedangkan charging setiap bateri ni semuanya cukup. Okey, kita cek charging setiap bateri. Pergi set kepada 20. Okey, ni tak apalah, kiri kanan pun boleh. Okey, 4 volt cukup. 4 volt cukup. 4 volt ke 4.0 ke 420, bateri itu cukup sihat. Okay, semua cukup. Peliknya kenapa output tak ada. Okay. Jadi BMS dilihat tak ada yang rosak, tidak ada hangus. Okay, dia seperti power tersekat-sekat. Okay. Terus test dekat bateri. Sama juga, tersekat-sekat. Heran pula saya kan. Jadi ada satu video yang saya nampak mana bahagian negatif ni kita direct jumper kepada bahagian negatif. Okey, maksud dia BMS ni dia tak dapat salurkan output negatif lebih besar. Jadi power dia terhad. Jadi kita cek mana bahagian negatif. Okey. Okey, kalau di sini negatif, mana dia salah lah ni. Ini adalah positif. Kita tukar. Ini negatif. Okey. Kalau dia tak ada bahagian sini,
ada negatif, dia adalah betul kedudukannya. Okey, ni dilihat seperti output dia tak cukup. Bila kita klik sini, dia macam output dia tak cukup, dia hilang-hilang. Jadi guys, saya dapat satu idea daripada satu video yang menyatakan kalau kita jumper bahagian negatif ni kepada bahagian panel negatif. Okey, bahagian panel negatif. Sebab mungkin output negatif dia pada BMS ni ada masalah. Jadi saya try. Okey, saya jumper kan menggunakan alat ini. Okey, saya binalah alat ni, cipta sendiri. Okey, masukkan di sini, klipkan. Okey, wire biru. Okey, dan saya masukkan di sini sedikit. Selitkanlah. Bukan masuk, selit. Okey, dan saya masukkan ni. Tengok dia punya kaki. Tekan. Okey, tengok. Dia hidup. Lama lagi dia hidup. Off, on balik. Off, on balik. Okey, jadi perancangan saya nak campurkan wire. Okey. Okey, gunakan wire sebesar ni. Okay. Wire ni untuk jumper kan dari negatif ni kepada bahagian negatif ini. Okey, sebab daya punya dia punya positif sebelah sini, negatif sebelah sini. Berlainan kalau slot yang kita positif sebelah sini, negatif sebelah sini. Jadi ini jenis dai. Saya nak jumperkan dari negatif B negatif ni, B negatif ni terus kepada bahagian panel negatif ataupun slot negatif. Jadi apa yang saya tengok sini agak susah. Okay. Nak potong ni sayang pula untuk mengganggu dia punya stabilization, tak stabil. Jadi saya rancang nak daripada bawah, jolok daripada bawah untuk jumper kan daripada bahagian panel negatif ni terus kepada bahagian ni. Okey. Jadi saya kena buka bahagian ni semua penyambungan dia. Sekarang kita nak buat jumper dari ini. Okey, dari dia punya negatif. Okey, ini dia punya tu. Dari sini kita bawa ke luar sini untuk kita buat dia punya jumper. Okey, right. Right. Sekarang kita pasang balik. Masukkan balik semua ni. Okey, agak-agak dah bersih. Kita masukkan dia punya panel. Okey, skru sini satu. Untuk sebelah dulu. Right. Sebelum tu kita cek dulu
bersambung atau tidak. Oke, sekarang dia dah statik pada 20 volt. Oke, pengujian. Oke, yang bagus, kita tes. Kita dah jumper. Oke, ni bagian jumper. Kita buat jumper dari sini. Dari sini ke sini. 1, 2, 3. Ya, dah berfungsi dengan baik. Tadi dia tersekat-sekat, sekarang dah jadi okey. Right. Okey. Ada pula bateri yang dia punya, bak kata orang, earth dia tak cukup. Jadi sekarang dah jumper ke sini terus, jadi dia dah dapat digunakan dan tak tersekat-sekat. Jadi saya akan pasang ni balik dekat casing dia. Okey guys, kita akan test lagi sekali walaupun dah dipasang casing. Alright, mana dia? Dua-dua saya punya bateri ni dapat digunakan semula. Okey, tak lama satu bateri je. Okey, itu saja DIY jumper, buat jumper bateri. Dia punya panel negatif kepada B negatif. Okey, dan berfungsi dengan baik. Jadi saya boleh teruskan gunakan saya punya drill ni. Dia punya hayat dia boleh digunakan lagi. Jadi itu saja daripada saya. Diharap DIY ini dapat memberi manfaat kepada anda yang memiliki cordless tool bateri yang ada tersekat-sekat seperti yang contoh awal tadi. Itu saja daripada saya. Bye bye.